Ada imam tadi, dia bukan komplain, dia mungkin ada minta, mungkin boleh penambahbaikan lah. Okey, memandangkan ada imam tadi, dia bukan komplain, dia mungkin ada minta, mungkin boleh penambahbaikan lah. Sebab dia rasa macam lampu dekat mihrab tu silau katanya. Apa kata? Saya minta yang lagi pakar lah untuk explain sikit bahagian ni. Bila klien tu bagi tahu berkenaan dengan isu tu, saya terus dapat beberapa solution lah. Kita boleh tukar switch yang on off tu pada switch dimmer switch. Kita boleh kawal dia punya keterangan dan kita boleh slowkan. Solution tadi kalau klien betul nak, kita just boleh datang balik, kita tukar dia punya switch on off tu je pada pakai dimmer tu je lah. Tu dia, setiap masalah ada solution dia. So kepada kat luar sana yang rasa mantap lah cara ni, kita orang pun terfikir nak cari mihrab macam ni, tolong korang boleh dapatkan dengan siapa? Dengan kami lah. Siapa lagi? Macam mana cara? Link ada kat bio. Boleh contact terus admin kita guys, okay?